Dah tua-tua, duduklah rumah buat amal ibadah. Linda Rafa terkesan komen jahat netizen hingga pertimbangkan keluar elok. Laporan hiburan daripada pihak kami. Penyanyi dan pelakon terkenal Linda Rafa, 47 tahun, memberi bayangan drastik untuk menarik diri daripada kumpulan elit selepas menerima pelbagai kecaman netizen yang menjejaskan kestabilan emosi beliau. Linda atau nama sebenarnya Azlinda Abdul Rafa mengakui bahawa dia sangat terkesan dengan komen-komen negatif yang dialaminya, antaranya satu komen yang berbunyi, "Dah tua-tua duduklah rumah buat amal ibadah." Akibatnya, beliau mula berfikir, bukan-bukan, dan menyalahkan diri sendiri atas serangan maya tersebut. Pada 29 Oktober 2025, Linda mengumumkan secara rasmi bahawa beliau mahu menarik diri daripada semua aktiviti bersama kumpulan elit melalui hantaran di platform sosial. "Hanya pada Allah sahaja aku berserah. Maafkan Linda jika tak dapat bersama elit lagi. Sedih sangat, nak tulis pun tak boleh." Walaupun tidak dinyatakan secara terperinci punca keputusan tersebut, dipercayai ia berkait rapat dengan tekanan emosi yang dialami akibat kecaman dan insiden sebelum ini. Linda memberitahu bahawa beliau masih mempunyai komitmen tertunggak bersama elit, termasuk persembahan besar dan promosi, menjadikan keputusan keluar bukanlah satu yang boleh dilaksanakan segera. Rakan-rakan dan peminat menyuarakan simpati serta sokongan, dengan ramai menekankan kepentingan kesihatan mental dan keberanian untuk buat perubahan demi kesejahteraan diri. Keputusan Linda Rafa ini membuka satu perbincangan penting berkenaan kesan negatif komen sosial terhadap artis dan kesejahteraan mental mereka. "Kita semua manusia, ada perasaan, jangan biar komen orang lain pecahkan semangat kita," menurut Linda. "Kami menyeru semua pihak agar lebih berhemah dalam bersuara di ruang maya dan menghormati perjalanan kerjaya orang lain."